Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan, Yang Berhormat Saudara Mak Sabu, Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Saudara Saifuddin, Saudara Amiruddin, rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan, bakal-bakal calon Pakatan Harapan, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. 各位如佛州的华裔同胞们，大家晚上好。Saudara-saudari, wanakkam. Malam ini kita berkumpul di Bukit Gambir untuk mengumumkan calon-calon Pakatan Harapan untuk pilihan raya negeri Johor. Ada 56 kerusi di Johor. Pakatan Harapan akan lawan 56 kerusi di Johor. Seperti yang telah pun kita bicarakan beberapa minggu ini bukan satu pilihan kita. Kerana ada pihak yang tak nak duduk semeja dengan kita. Ada pihak yang merasakan bahawa mereka lebih kuat. Jadi kita dalam Pakatan Harapan mempunyai semangat juang yang tinggi. Kawan boleh, lawan pun boleh, seperti kata Bang Mat. Jadi apabila kita diletakkan dalam keadaan itu, maka Pakatan Harapan akan lawan, sebab semangat kita lawan tetap. Jadi kita akan lawan 56 kerusi. Daripada 56 kerusi ini, akan ada calon daripada keadilan, akan ada calon daripada amanah, akan ada calon daripada DAP. Tetapi yang penting, tak kira daripada keadilan, amanah atau DAP, kita menyokong mereka, kita kempen untuk calon-calon Pakatan Harapan. Bagi pihak DAP, saya berterima kasih kepada rakan-rakan pimpinan PH, khususnya pengerusi, kerana telah pun diberikan amanah untuk bertanding mewakili Pakatan Harapan di 17 kerusi daripada 56 kerusi ini. Daripada 17 ini yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada calon pelbagai kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dan saya bangga untuk menyatakan bahawa daripada 17 calon daripada DAP, 8 adalah calon wanita. Kita sama-sama memperkasakan peranan wanita. Kita mempunyai keyakinan kepada kemampuan pemimpin-pemimpin wanita. Dan saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah seorang pemimpin yang progresif, seorang pemimpin yang terbuka, memberikan peluang kepada semua, inklusif. Itu sebabnya kita juga menaruh kepercayaan kepada ramai daripada tokoh-tokoh wanita kita untuk bertanding, untuk menjadi calon Pakatan Harapan di kawasan masing-masing. Begitu juga daripada senarai calon kita, ramai juga terdiri daripada anak-anak muda dan pemimpin-pemimpin muda. Daripada 17 calon DAP yang akan bertanding, termuda ialah umur 28 tahun. Yang paling senior 54 tahun. Jadi puratanya 40 tahun daripada kalangan calon-calon daripada DAP. Jadi kita adalah satu kombinasi dalam Pakatan Harapan ini. Ada yang berpengalaman. Saya yakin daripada senarai calon PH ini, ramai yang ada pengalaman, ramai yang ada mempunyai kredibiliti yang tinggi. Dan juga kita bagi peluang kepada mereka yang daripada anak muda. Jadi kita yakin daripada 56 ini, kita akan bertanding, kita akan masuk gelanggang sebagai satu pasukan yang kuat mewakili Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan puan-puan, pengundi-pengundi Johor, tak kira mana satu kawasan, kita pastikan undi. 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 Ini semangat kita.
Mengapa kita nak pastikan kemenangan di Johor? Kerana kemenangan di Johor ini amat penting untuk kestabilan di Putrajaya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pastikan kestabilan politik di Putrajaya, nak pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menjadi Perdana Menteri, kita mesti pastikan kemenangan Pakatan Harapan di negeri Johor ini. Mengapa begitu? Hari ini dah 3 tahun setengah kita mentadbir negara di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita lihat bahawa pelbagai perkembangan positif telah pun berlaku. Perkembangan GDP negara kita meningkat, termasuk di Johor ini. Johor ini memang ekonomi berkembang, tetapi bukan seolah-olah hanya kredit kerajaan negeri. Perkembangan ekonomi yang pesat di negeri Johor ini, terutamanya di Johor Bahru, juga adalah hasil usaha kerajaan persekutuan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau bukan hubungan yang baik antara Malaysia dengan Singapura, takkan ada begitu banyak pelaburan yang masuk ke Johor Bahru. Tadi Yang Berhormat Saudara Saifuddin sebut pasal RTS di Johor Bahru. Memang betul, kita percepatkan projek itu. Tapi dia sendiri tak cakap, tak klaim kredit bahawa antara satu faktor penting untuk mempercepatkan projek RTS ini ialah bahawa memudahkan pergerakan manusia di antara kedua-dua negara ini, iaitu memudahkan pergerakan immigration dan laluan immigration di sempadan Malaysia-Singapura. Kerana dalam RTS ini, kedua-dua immigration berada dalam stesen yang sama. Jadi antara faktor penting untuk memastikan RTS ini berjalan lancar ialah isu immigration. Dan pada awal tahun ini, Datuk Seri Saifuddin bawa pindaan undang-undang ke Parlimen untuk memudahkan kedua-dua negara mengadakan immigration dalam satu tempat yang sama. Ini yang menyebabkan RTS boleh siap menghujung pada hujung tahun ini. Malah kita buat pindaan ini lebih cepat daripada Singapura. Ini kredit Datuk Seri Saifuddin, kredit Menteri Dalam Negeri. Tetapi ada pihak yang seolah-olah menidakkan usaha daripada kerajaan persekutuan. Saya nak memperbetulkan bahawa sebuah negeri nak maju, sebuah negara nak maju, kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri adalah amat penting. Jadi kalau kerajaan negeri Johor ataupun negeri Johor nak lebih maju, kita kena pastikan kerajaan negeri mesti seiring dengan kerajaan persekutuan. Jadi Pakatan Harapan kalau boleh mentadbir negeri Johor, kita yakin Johor akan lebih maju ke hadapan kerana seiring dengan kerajaan persekutuan. Jadi ini perkara yang sangat penting yang perlu kita penjelaskan kepada rakyat. Tak ada timbul soal bahawa Johor dianaktirikan. Pelbagai projek pembangunan sedang dilaksanakan. Cuma pendekatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia tak nak pembangunan bertumpu di satu-satu kawasan. Betul Johor Bahru penting sebagai ibu negeri, sebagai pusat pembangunan. Tetapi pembangunan mesti dibawa ke seluruh pelosok negeri Johor, termasuk di Gambir, termasuk di Muar, termasuk di Batu Pahat, termasuk di Keluang, termasuk di sebelah pantai timur negeri Johor. Mesti pembangunan yang seimbang. Jadi Pakatan Harapan membawa perancangan, membawa pembangunan yang inklusif. Dan kita yakin bahawa kalau kita terus mentadbir kerajaan persekutuan, maka pembangunan yang lebih seimbang akan dibawa ke seluruh negara. Pada hari ini, dunia sedang menghadapi tekanan yang begitu tinggi, menghadapi krisis peperangan. Tak ada satu negara pun boleh memastikan jaminan bekalan minyak yang berkekalan. Tak ada satu negara pun harga minyak tak naik. Hanya di Malaysia kita pastikan bekalan minyak terjamin. Ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hanya di Malaysia harga diesel boleh turun 5 sen.
Tak ada satu negara lain yang mampu membuatnya. Dan kita pastikan bahawa pembaharuan ini, reformasi ini bukan sahaja dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan, membendung ketirisan bekalan minyak, tetapi apa yang lebih penting, kesejahteraan dan juga kebaikan untuk rakyat dapat kita jamin. Jadi kalau kita ada satu pentadbiran yang stabil, Perdana Menteri yang boleh mengemudi negara, yang boleh berjumpa dengan mana-mana pemimpin dunia, di mana martabat Malaysia telah diangkat semula, dihormati di seluruh dunia, kita kena pastikan Perdana Menteri kita kekal di Putrajaya. Boleh? Kalau kita nak kekalkan momentum ini, kalau kita nak kekalkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya, Johor memainkan peranan penting. Kita harap rakyat Johor memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan, memberikan satu keputusan yang baik kepada Pakatan Harapan untuk membuktikan bahawa Pakatan Harapan boleh terus menerajui negara kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh kekal sebagai Perdana Menteri dan kita akan terus maju ke hadapan. Justru itu, dalam pilihan raya pada kali ini, Pakatan Harapan Johor telah memilih satu slogan yang amat bertepatan, iaitu Johor ke depan, undi harapan. Boleh kita ulang? Johor, 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 undi, undi, undi. Terima kasih, sesi kawin.